Halo semua, selamat datang ke Auto Tech Malaysia. Hari ini, kami akan membincangkan Toyota Vios 2025, sebuah sedan SUV kompak yang terus menarik perhatian dengan kebolehpercayaan, kecekapan bahan api, dan harga yang berpatutan. Model terbaru ini hadir dengan reka bentuk yang diperbaharui serta prestasi yang lebih baik, menjadikannya pilihan ideal untuk pemanduan di bandar dan lebuh raya. Dari segi prestasi, Toyota Vios 2025 dikuasakan oleh enjin 1.5 liter dual VVT-e 4 silinder yang menghasilkan 107 PS dan 140 Nm torque. Enjin ini dipadankan dengan transmisi CVT, Continuously Variable Transmission, untuk pemanduan yang lebih lancar dan menjimatkan bahan api. Gabungan ini memastikan keseimbangan antara kuasa dan kecekapan, sesuai untuk pemanduan harian serta perjalanan jauh. Dari segi dimensi, Toyota Vios 2025 mempunyai panjang 4.410 mm, lebar 1.740 mm, dan tinggi 1.480 mm, dengan jarak kelegaan tanah sebanyak 160 mm. Saiz ini memberikan keseimbangan antara kemudahan mengendalikan kenderaan di kawasan bandar yang sempit dan keselesaan ruang dalamannya. Dari segi kecekapan bahan api, Vios 2025 menawarkan anggaran penggunaan antara 12 hingga 16 km/h, bergantung kepada keadaan pemanduan dan penyelenggaraan. Keselamatan juga menjadi keutamaan Toyota, dan Vios 2025 dilengkapi dengan Toyota Safety Sense, satu pakej ciri keselamatan canggih yang merangkumi Lane Departure Alert, Pre-Collision System, sistem brake anti-kunci, ABS, dan beberapa beg udara. Ciri-ciri ini membantu memberikan kawalan yang lebih baik di jalan raya dan mengurangkan risiko kemalangan. Di dalam kabin, Toyota Vios 2025 menawarkan persekitaran yang moden dan selesa. Ia dilengkapi dengan sistem paparan audio skrin sentuh 6.75 inci, yang menyokong fungsi hiburan dan navigasi. Ruang dalaman yang luas juga memberikan keselesaan maksimum kepada pemandu dan penumpang, terutama dalam perjalanan jauh. Secara keseluruhannya, Toyota Vios 2025 kekal sebagai pilihan yang menarik bagi mereka yang mencari sedan yang boleh dipercayai, jimat bahan api, dan selamat. Apa pendapat anda tentang Toyota Vios 2025? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jika anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Auto Tech Malaysia untuk lebih banyak kemas kini mengenai dunia automotif dan teknologi. Jumpa lagi di video seterusnya.